Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak goreng nasi yang paling mudah, simple dan sedap dimakan. Okey, ni je bahan yang saya gunakan. Ada telur, ikan bilis, bawang putih dan cili merah besar. Nak pedas boleh tambah cili padi dan nasi putih. Mula-mula boleh tumbuk bawang putih, ikan bilis dan cili. Tumbuk sehingga separuh lumat. Bila dah siap, boleh panaskan minyak. Tumis bahan tumbuk tadi sehingga naik bau dan sedikit garing. Tambahkan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Teruskan kacau sehingga dia sedikit garing. Seterusnya masukkan telur. Biarkan telur tu masak dan hancur-hancurkan dia. Akhir sekali barulah masukkan nasi putih. Teruskan kacau sehingga dia masak sekata. Nasi goreng ini walaupun nampak je agak simple, tapi rasanya memang kena dengan selera. Nak sediakannya pun sangatlah mudah, sesuai sangat dijadikan sarapan pagi. Okey, nasi goreng sempoi saya dah siap. Bolehlah dihidang. Makan pula dengan ulam timun. Memang sedap. Okeylah korang, itu saja sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye. Jumpa lagi.